sama ada dia fi'il, sama ada dia huruf. Dan masing-masing ni ada takrif. Kalimatun dalilat. Dia kena hafal ni. Ini paling basic lah. Kau ngaji Nahu tapi tak apa yang definisi ni. Dia tipu lah. Makna ni walam yaqtarin. Bi ahadi azminah as-salasa. Ialah kalimatun dallat ala maknan waqtarana bi ahadi azminah as-salasa. Dia tertinggal. Alamak, ni madam. Alamak, fi nafsihi. Walam yaqtarin. Alamak, fi nafsihi waqtarana bi ahadi azminah as-salaf. Kalimatun Dalam ayat nasihat dan dalat ala maknan fi ghairiha wala yaqtarin. Hadis aminah ini tak payah. Tadi mungkin agak ke tempat buat admin ambil gambar dulu, tulis dalam dulu. Tulis dalam dulu sebab kita nak bincang dulu. Tak jadi dia akan masuk. PM dalam masa ini kita kena faham tak kalimah tu apa? Kalimah ialah lafzun mawdu' ataupun lafzun dalun ala makna. Baik, lafaz pula boleh. Lafaz ialah sautun mustamilun ala ba'di al-huruf al-hijaiyah. Okey. Pertama kita tengok kepada takrif lafaz dulu. Lafzun ialah sautun. Lafaz ialah suara yang merangkumi, yang terbina daripada beberapa huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni, huruf ejaan tu lah, alif, ba, ta, sajih, ha, kha. Jadi dalam masalah ni, pertama kita mesti faham. Syarat pertama dia ialah suara. Syarat pertama dia ialah suara. Jadi untuk perkara tu boleh di-i'rab mestilah dia lafaz, kemudian dia jadi kalimah, kemudian dia salah satu daripada isim fi'il haraf.
Jadi perkataan ni semata-mata kalau kita tak baca, walaupun dia daripada huruf hijaiyah, zayyada, dayazal, dia bukanlah lafaz. Lafaz tu daripada al-lafzul lughatan ar-rami wa tarhu. Lempak dan baling. Jadi diguna perkataan lafaz tu seolah-olah perkataan tu keluar dilempak daripada mulut kita. Daripada situ sebenarnya lafaz. Tapi dari segi istilah dia mestilah suara yang merakumi daripada huruf hijaiyah. Zayyada, dayaza. Tak disyaratkan untuk satu benda tu dikatakan lafaz, untuk dia ada makna. Jadi Zaid nama orang. Kalaulah kita songsangkan perkataan Zaid, nama orang tu jadi Dais, terbalik, dia tetap lafaz. Sebab syarat dia bila mestilah suara yang terangkum daripada huruf hijaiyah. Kemudian nak dikatakan kalimah pula ialah lafzun dalun alam. Dia mestilah lafaz, suara yang terdiri daripada huruf hijaiyah, tetapi dia mesti ada makna. Zat ialah nama bagi zat seseorang yang tertentu. Ikhwan, nama kawan kita. Adik, nama kawan kita. Jadi mestilah lafaz tu mempunyai makna. Beza dengan kalimah, kalimah dia juga lafaz tapi mesti ada makna. Jadi dais ni dia lafaz tapi oleh kerana dia tidak ada makna, dia bukanlah kalimah. Ingat lafaz dia adalah suara jadi huruf hijaiyah, tak disyaratkan ada makna. Kalau disyaratkan ada makna, tu kalimah. Lafaz yang menunjuk pada makna, yang mempunyai makna. Daripada situlah kita bawa kepada masalah tak ada isim fi'il dan huruf. Nah, daripada situlah dia mestilah fi'il, isim, fi'il dan huruf ni semua kalimah. Sebab kalau lah kalam Arab tu perkataan yang kita buat dalam kalam Arab tu bukan kalimah, cerita semua tu kita cuba terbalikkan semua kata Arab tu, dia tak ada makna, kita nak i'rab cerita buat apa benda yang tak ada makna, buang masa kita. Mestilah ada makna. Pertama mestilah ada makna kalimah. Tetapi beza dia ialah masalah kalimatun dallat ala makna, kalimah dallat ala makna. Orang kata dah kalimah cerita pasal ada makna buat apa? Tak erti je, tak erti apa hang yang tak erti. Sebab orang nak fi nasihah ni. Kalau sebut terus kalimat tu fi nasihah tak faham. Kalimah lafaz yang mempunyai makna, lafaz yang merujuk kepada makna fi nafsiha. Fi ni kita dah bincang dah minggu lepas. Fi ni bukanlah semata-mata boleh dimaknakan dengan dalam ataupun pada. Fi ni dalam takrif ni, fi nafsiha ni merujuk kepada fi bermakna sabab, fi as-sababiyah. Jadi seolah-olah fi nafsiha ai bisababi nafsiha bila wasitah. Dengan sebab diri dia sendiri. Maknanya dia ni mandiri, dia ni berdikari. Dia tidak perlu kepada perantaraan, dia tak perlu kepada pertolongan orang lain. Tak perlu pertolongan pada kalimah orang lain untuk dia ada makna. Jadi katakan daraba. Daraba kata ialah yang kita belajar. Daraba ni fi'il madi, ada alamat dia qad, tak ni sakinah dan sebagainya. Tapi daripada kita nak aplikasinya ni, lalu kita belajar mantik. Mantik ni ada belajar contoh pasal takrif. Takrif ni mestilah merangkumi lengkap jamak dan manik. Berkenaan apa kita nak definisikan. Jadi jangan kita kata berdasarkan definisi kita kata daraba ni fi'il madi. Dia kata mestilah kalimah tu fi nasiha. Kalau sebut saja daraba pun orang boleh faham. Telah memukul. Orang faham makna pukul. Makna pukul. Di masa yang lalu. Daraba. Telah pukul. Jadi masalah bila kita kalimah ada makna. Ini semua kalimah ada makna. Tapi ada makna yang mai jenis bergu, mai jenis berpasangan. Macam fi'il ni daraba yadribu idrib.
Jadi daraba ni kita tengok dia ialah kalimah yang ada makna. Okey, daraba ada makna dia ad-darbu. Dan makna tu ittarana. Makna tu bergandingan. Dan makna tu bergandingan, berpasangan, beriringan dengan salah satu daripada masa yang tiga. Ad-darbu al-madi. Kalau yadribu makna dia ad-darbu al-istiqbal ataupun hal. Telah ataupun sedang memukul. Kalau idrib, pukul lah, pukul yang akan berlaku pada masa akan datang. Tapi masalah fi'il amar tu dia ada perincian lah. Tapi tak apa, ala kulli hal, fi'il ni kalimah, dia daraba, dia ialah lafaz. Dalam ala makna, sebab tu dia panggil kalimah. Lafaz yang mempunyai makna. Selain daripada dia ada makna, dia digandingkan, dia diregukan dengan masa. Salah satu daripada tiga masa. Masa tu ialah apa? Al-madi, masa lalu yang telah berlaku. Madha wa qada. Sebelum daripada kita cakap ni dia dah jadi. Kemudian al-hal sekarang, kini, lani. Kemudian al-istiqbal pada masa datang, pada masa akan datang, pada masa hadapan. Jadi bila dikatakan fa'il ialah kalimatun dalla ala makna fi nafsiha. Dia ialah kalimah, dia ada makna, boleh faham ad-darbu al-madi. Bisa babi nafsiha. Dia orang kata dia duduk sorang-sorang dia pun orang boleh faham dah. Beza nanti dengan huruf. Huruf ni dia kena beregu dengan perkataan lain baru kita boleh letak makna. Macam tadilah. Fi tu bila kita letak dengan nafsiha baru ada dalat baru kita letak oh ni makna dia sababiyah. Kalau macam dulu juga dakhalat imra'atun nara bisababi hirratin habasatha. Bila kita beregu dia dengan fa'il dan isim yang tertentu barulah ada makna. Jadi fa'il ialah kalimatun dalla ala makna fi nafsiha wa aqtarana bi ahadil azmina as-salasa. Ad-darbu al-madi. Kalau yadribu ad-darbu wal hal awil istiqbal. Dia makna dia beregu. Dia bukan saja ada makna tapi makna dia berpasangan. Tapi beza dengan isim pula. Isim ni dia juga kalimah, lafaz yang ada makna. Yang mana dia tu berdikari. Dalam nak memahami dia, bila kita sebut Zaid, kita boleh faham. Bila kita sebut ad-darbu pukul, kita boleh faham. Bila kita sebut al-masa waktu petang, kita boleh faham. Tapi ini kena perlu pada sedikit pendetilan supaya orang selalu masalah kalimah fa'il ni orang kata bila bincang mana pemadam tu, bila bincang berkenaan fi'il orang kata kalimah yang ada makna tak ada kena mengena dengan masa. Yang tu sebenarnya tak tepat. Sebab kena tengok balik. Kalau tak ada kena mengena dengan masa, isim ni ialah perkara yang tak ada kena mengena dengan masa. Fi'il ialah perkara yang ada kena mengena dengan masa. Perkataan as-subru, waktu pagi tu, waktu dawn tu, waktu fajar tu, fajar terbit tu, dia ialah masa, tapi dia isim. Kata masdar, segala jenis masdar, darbu, al-qatlu, al-qitalu, dia perbuatan, tapi orang kata dia masdar tu isim. Macam mana? Daripada takrif ni lah kita nak tatbik. Isim dia ialah antara kategori yang pertama, ma la alaqata lahu biz zaman. Isim yang pertama ialah kata nama yang tak ada langsung kena mengena dengan zaman. Contohnya Zaid, Asad, Rais Jami'ah AC. Tak ada. Dia tak ada kena mengena dengan zaman. Daripada segi pemaknaan makna dia tak ada kena mengena zaman. Dia orang kata pula, macam mana tak ada kena mengena zaman? AC tu boleh tua. Tak ada, tu cerita daripada pemaknaan lughawi, linguistik dia. Yang kedua ialah ma la yaqa illa fi zaman. Ma la yaqa illa fi zaman. Iaitulah al-masdar. Contohnya ad-darbu, contohnya al-qiyamu, contohnya al-qitalu, peperangan. Masdar ni kalau nak terjemah dia ialah kata nama perbuatan. Kata nama untuk perbuatan. Jadi ad-darbu, al-qiyam, al-qital. Ad-darbu maksudnya pukul, al-qiyam maksudnya berdiri, al-qital maksudnya peperangan. Makna dia satu. Berbeza dengan
Fi'il tadi dia ada ad-darbu, diregutkan dengan makna madi. Tapi masdar ni ad-darbu al-qiyam kita ni dikatakan isim sebab dia kalimah dalla ala amanan. Dia mempunyai makna secara mandiri, tak perlu kepada perkataan lain, kita boleh faham maksud dia. Dan makna tu tidak digandingkan, tidak diregu, tidak dipasangkan bersama masa. Dia tak ada. Walaupun ma la yaqa illa fi zaman ni, isim yang perkara yang tidak akan berlaku melainkan dengan masa. Walaupun darbu, walaupun perbuatan ni berkait rapat dengan masa, tetapi dia masih isim kerana daripada segi makna, ad-darbu maksud dia hanyalah perbuatan memukul. Qiyam berdiri, berperang tu, peranglah dengan orang yang jahat kan. Jadi dia bila kita tatbik, okey, dia kalimah ad-darbu, dia ada makna, tak perlu dia mandiri, tak perlu ada perkataan lain, dan makna dia hanyalah satu, makna dia tunggal. Kalau tadi tu makna dia berpasangan fi'il. Yang terakhir ialah az-zaman nafsu. Isim ni daripada segi pemaknaan dia ialah az-zaman nafsu. Yang ketiga, zaman tu sendiri, masa tu sendiri. Tapi masa tu bukanlah masa yang al-madi, mudhari' dan istiqbal. Dia ialah contoh as-sabah, al-masa, sabah khair. Ada ke orang kata sabah khair ni ialah fi'il sebab dia ialah masa, kan macam tu. Tak, kita tengok makna dia satu. Zaman tu dia lah contohnya sabah pagi, makna dia satu je. Kita tengok fokus dia pada lam yaktarin. Adamul iktiran, tidak bergandengan, tidak berpasangan tu maknanya apa dia? Tunggal lah. Makna dia tunggal lah. Kalau tadi tu makna dia berpasangan. Jadi walaupun lah makna dia tu masa sendiri, tapi dia tunggal tak? Satu je. Dia tak ada digandingkan dengan makna yang lain. Sebab tu dia isim. Jadi yang menjadi rumit sekarang ialah adik bongsu kan, bongsu ni soalan manja sikit kan. Orang abang, kakak dia boleh je berdikari. Tapi hak bongsu ni dia agak manja. Sebab apa? Dia kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Fi ghairiha ni maksudnya sama agak bisababi ghairiha. Fi ghairiha maknanya dengan sebab perantaraan perkataan yang lain. Daripada situlah munculnya konsep ta'alluq tadi kan. Masalah ta'alluq tadi tu. Dengan nama Allah. Apa yang dengan nama Allah kita tak boleh faham apa maksud dengan sudu di dalam kelas. Tapi bila ada fa'il yang menjadi muta'allaq dia, saya menulis kitab ini u'allifu bismillahirrahmanirrahim. Akulu bil mil'aqah, saya makan dengan sudu. Anzuru bil manzurah dan sebagainya. Dia kalimah ada makna. Kalimah yang merujuk kepada makna, tapi makna dia ni dia tak boleh berdikari. Dia kena ada digandingkan dengan perkataan lain. Macam fi itulah. Zaidun fil fasli. Zaid berada di dalam kelas. Keberadaan tu az-zarfiyah, keberadaan makna zarfiyah tu muncul apabila mutakalim kita yang bercakap ni meletakkan perkataan Zaid dan perkataan al-fas. Dan kita takdirlah berada Zaid berada di dalam kelas. Barulah ada makna di dalam ataupun pada. Tapi kalau yang itu dengan sebab macam ni, kalimatun dalam ala makna fi nafsiha. Kalimah yang merujuk kepada makna dengan sebab diri sendiri tanpa perantara. Nak faham makna dengan sebab, kita tengok ada dalal ala maknan dalam konteks kalimah. Daripada situ barulah dia ada makna. Orang kata Al-Imam Radiyuddin An-Nahwi yang mensyarahkan kitab Al-Kafiyah fi Nahwi, Al-Kafiyah fi Nahwi itulah oleh Al-Imam Ibnul Hajib An-Nahwi Al-Usuli. Al-Imam Ibnul Hajib ni dia kalau dalam usul fiqh dia terkenal dengan kitab Mukhtasar Ibnul Hajib. Mukhtasar Ibnul Hajib. Usul fiqh kitab yang sangat payahlah. Kalau dalam nahwu dia ada kitab Al-Kafiyah Wasyafiyah. Kafiyah tu kafiyah fi Nahwi, Asy-Syafiyah fi Sarfi. Jadi dia kata nak diibaratkan huruf ni macam satu alamul mansub, satu bendera hak kita pacak. Macam orang kaya main golf kan, dia main golf, dia tonggek sikit, dia hawin
Hawin bertangguh tu sampailah ke satu titik yang mana ada lubang, tapi macam mana kita tahu ada lubang? Situ ada bendera. Jadi bendera tu, huruf tu diibaratkan seperti bendera. Bendera tu tujuannya apa? Untuk habaq pada kita di situ ada lubang. Jadi huruf pun macam tu. Huruf mestilah digandingkan bersama perkataan yang lain, baru dia ada makna. Tadi makna bendera tu kalau kita cabut, kita tak taling, dia ada makna apa-apa? Tak ada. Bendera tu bodoh duduk situ. Tapi bila bendera tu ada makna, berguna, ada gunanya, bila dia digunakan untuk menunjuk sebagai tanda kepada sesuatu benda. Kalau kita buang bendera tu tak ada. Sama juga macam huruf. Huruf tu bila kita duduk seorang-seorang dia tak ada lah makna zarfiyah ke, makna sababiah ke, tak ada. Makna dia masih belum ada. Jadi proses al-wad'u tu, tadi kita kata kalimatul lafzul mawdu', al-wad'u adalah apa? Ja'lul lafzi bi'iza'i ma'nan, menjadikan lafaz mempunyai makna. Kita ambil, kita kata perkataan Arab ni macam Lego lah. Lego tu, atok-atok tu kita ambil, kita pasang dia baru ada makna. Pemasangan tu lah dipanggil sebagai wadak. Macam tadi as-sabah, orang Arab kata as-sabah ni pasang dengan makna waktu petang. Ad-darbu pasang dengan makna waktu dengan makna pukul. Jadi masalah isim fi'il ni, wadak dia dah selesai dah. Lafaz yang diwadakkan, yang digunakan, yang mempunyai makna. Lafaz yang dah dipasang makna, mudah dia macam tu. Lafaz wadak ialah lafaz yang dah dipasang makna, lafaz yang ada makna lah, apalah. Untuk isim, untuk fi'il, wadak dia dah selesai dah. Arab dah buat dah, pasang makna seksyal. Tapi masalah huruf ni dia special kerana dia manja. Kita yang nak kenal letak makna ke dia. Kita letak makna tu berdasarkan penggunaan huruf tu di dalam ayat. Penggunaan huruf tu di dalam ayat. Jadi bila mana kita tengok dalam huruf tu dia habaq. Kalau setengah mata ni orang akan habaq lah. Al-ba min ma'aniha al-ilsaq. Min ma'aniha al-isti'anah. Antara makna dia minta tolong. Min ma'aniha apa at-tabarruk. Min ma'aniha an-naqlu. Min ma'aniha at-ta'diyah dan sebagainya. Zarfiyah min ma'aniha az-zarfiyah. Bukan maksudnya bila ulama dalam mata awamin ni, nama ada Al-Jurjani ataupun Al-Birgivi, bukanlah maksud dia ada makna tu pasang main siap-siap lah macam isim dan fi'il. Dia hanya bagi tahu kita. Jadi ulama Arab ni bila dia tengok, dia buat kajian, tengok isim fi'il, huruf ni satu je. Kalau dia duduk saja-saja dia, kita tak boleh tentukan makna dia. Jadi makna yang banyak-banyak tu seolah-olah orang kata toolbox, bekas alatan kita yang pilih nak letak makna apa. Kita nak letak kita nak letak makna sababiah, kita pilihlah letak, kita susun ayat tu. Dia ada disebut dalam bahasa Arab al-ada' min sifatil mutakallim wa sam'u awil qabul awil talaqi min sifatis sami'. Ada' ni komunikasi, kita sampaikan sesuatu, itu adalah fungsi ataupun tugas orang yang bercakap. Orang yang bercakap itulah bila dia nak sampaikan makna dalam komunikasi, dan A nak sampaikan makna pada B, dialah yang mengaturkan lafaz-lafaz, memilihkan lafaz-lafaz tu. Dan untuk masalah huruf, dialah yang meletakkan makna berdasarkan gandengan-gandengan perkataan-perkataan lain, barulah ada makna. Jadi situlah orang kata apa, sedikit penelitian yang perlu kita tahu berkenaan isim, fi'il dan huruf. Dan kita tengok amil yang pertama dia ialah apa? Tak lagi. Okey. Ini kita masuk kembali pada kitab. Admin kalau tak ambil gambar takrif tu boleh ambil dah. Takut ada yang tak sempat salin. Jadi dia kata al-babul awwalu fil amil. Bab yang pertama pada menerangkan apakah itu amil. Apakah pembahagian amil dan tugas-tugasnya? Wa huwa ala darbain. Jadi ad-darbu ni dan amil itu terbahagi kepada dua bagai, dua jenis. Darbu bukan saja makna pukul, darbu ada makna jenis. Wa huwa ala darbain lafziyun wa ma'nawiyyun.
Tengok nombor 1 tu, kalau siapa yang guna PDF tu lah. Lafziyun. Amil ni boleh sebut amil, dia ada 2 jenis. Pertama lafzi, yang kedua ma'nawi. Dia kata lafziyun mansubun ila lafzi wa huwa ma yakunu lil lisani fihi hazzun. Amil yang ada habuan untuk lidah. Mudah kata amil yang boleh disebut oleh lidah. Amil yang kita boleh sebut tu contohnya bi, min, ila, an, ala. Amil tu disebut sebagai lafzi. Kalau amil maknawi ni ialah ma la yakunu lil lisani fihi hazzun. Amil yang tak ada habuan untuk lidah nak sebut. Ini tak ada. Contohnya keberadaan mubtada pada awal ayat itulah yang menyebabkan dia dibaca marfu'. Keberadaan di permulaan tu alif tidak tu kita tak boleh sebut pun. Nampak pun tak ada, kita sebut macam mana? Itulah disebut sebagai lafzi. Lafzi boleh disebut. Ni ringkas sajalah. Yang kedua maknawi tak boleh disebut. Kerana dia tak wujud pun pada hissi. Kemudian lafzi pula ni nanti boleh buat tasjir lah, boleh buat petaminda sendiri. Ke dalam kitab ni dia dah buat dah petaminda. Lafzi pecah 2, amil, lafzi, maknawi. Kemudian lafzi pula ada 2. Fal lafzi minha minha tu dia kata ziyadah. Ini kalau dalam nuskah lain tak ada pun. Jadi fal lafzi ala qismain. Amil yang lafzi tu, yang amil yang kita boleh sebut tu ala qismain. Sama'iyun ataupun sama'iyin pun boleh. Sama'iyin wa qiyasiyin. Sama'iyin wa qiyasiyin. Ingat dia kata nombor 4 al-amilus sama'i. Yang tepat dia seperti yang disebut dalam syarah Ibn Aqil ialah sama', bukan simak. Jadi mansubu ila sama'. Apakah amil lafzi sama'i? Amil lafzi sama'i ialah ma yatawaqqafu i'maluhu bi khususihi ala sama'. Amil yang terhenti kita menjadikan dia sebagai amil, terhenti pengamalan dia secara khusus, terhenti bergantung kepada riwayah, bergantung kepada dengar daripada orang Arab. Kaqaulihim al-ba'u tajurru isman wahidan. Bila dia kata okey, amil lafzi yang sama'i ni macam ni. Kita dengar orang Arab kata ba ni, bila ada ba lepas dia baca majrur. Jadi jangan pandai-pandai lah. Oh, ni ada huruf ni. Huruf ni aku nampak macam kemas ni nampak. Huruf ra aku nak buat bagi jadi dia kasrah agaklah. Lepas ra kena kasrah, kena majrur. Lepas da kena majrur. Dia tak boleh kias. Dia mestilah kita dengar. Kan? Kita nak kata dia ni amil jar ke, amil nasab ke, amil apa? Yang mana tak boleh kias pada huruf lain. Dia mestilah dengar kepada penggunaan orang Arab. Nah, kita dengar sama isti'malil Arab. Kita dengar Arab guna dia macam tu. Tapi al-qiyasi dia amil yang ada formula. Amil yang ada formula, kaedah kulliyah. Ada formula. Ya, dengar dia buat. Nah, kalau dulu zaman sekolah kita ada mathematical reasoning, penakulan matematik ataupun penakulan mantik. Kalau yang belajar mantik kita ada mantik, kias, silogisme. Contohnya dia kata alima merofokkan fa'il. Okey, alima, bila alima zaidun, alima ada alima zaidun. Ini kita tulis bagi nampak. Punya silogisme atau kias tu, formula tu kita tulis. Alima ialah fa'il. Alima ialah fa'il. Ini premis yang pertama, al-muqaddimatus sughra.
Muqaddimatul kubra dia, premis yang kedua dia ialah wa kullu fi'lin yarfa'ul fa'ila. Dan setiap fa'il tu dia akan merofakkan fa'il. Bila dia ada fa'il, bila perbuatan mestilah ada fa'il. Jadi bila dia ada fa'il, fa'il tu akan dihukumkan sebagai rafa'. Dan dia punya natijah dia alima yarfa'ul fa'ila. Bila alima fa'il, okey, kita dah terima alima ialah fa'il. Dan setiap fa'il merofakkan fa'il. Oleh itu kesimpulan dia alima merofakkan fa'il. Dia tak ada lah kan masalah. Kalau kita nak tulis masalah yang kiasi ni, yang boleh kita kias guna formula ni, kalau kita nak buat mata awamil ni yang jenis kiasi ni, takkan kita nak tulis semua Lisanul Arab tu yang ditulis oleh Ibnul Manzur tu, kamu yang berbelah-belah jilid tu, takkan kita nak buat alima merofakkan fa'il, daraba merofakkan fa'il, ja'a merofakkan fa'il. Jadi benda-benda yang boleh dirumuskan dalam bentuk formula itu disebut sebagai kiasi. Tapi kalau benda yang tak ada formula dia, yang kita kena dengar orang Arab guna, itu disebut sebagai sama'i. Jadi lah masalah kias ni lah orang kata apa, Nahu ni dia ibarat dia ada persamaan dengan matematik. Yalah, mana-mana pun macam tu. Sebab matematik ni mengikut Bertrand Russell, cerita orang kapiak pula dah. Dia terbina daripada logik, daripada mantik. Jadi mantik ni dalam mana-mana ilmu pun ada. Yang kita guna logik akal, mana-mana ilmu pun ada. Jadi masalah kias ni lah kan. Macam mana, bagaimana matematik orang tu boleh jadi cekap dengan guna formula buat latihan, guna formula buat latihan. Betul juga, kena pandai kias. Ya, bila kita tahu ja'a Zaidun fa'il, lepas dia marfu'. Janganlah tanya ja'a Amrun tu apa dia. Kena pandai kias lah. Lepas fa'il. Jadi seperti mana ja'a Zaidun ialah fa'il, ja'a Amrun ialah fa'il, Amrun ialah fa'il. Ya, ulama kata kalau lah ja'a Zaidun dah bak fa'il, ja'a Amrun duk tanya i'rab apa lagi orang macam tu. Orang kata balik pergi buat tanah jagung lah, pergi buat kemahiran ke apa lah, berhentilah ngaji nahwu. Tapi kebanyakan kita insya-Allah tak ada macam tu. Kira apa dah? Bagi. Fasama'iyu. As-sama'iyu tis'atun wa arba'un. Ada 49. Daripada 49 tu dia ada pula unit-unit di dalam dia. Wa anwa'uhu khamsatun, dia ada 4 jenis unit. An-naw'ul awwalu, unit yang pertama, jenis yang pertama, hurufun tajurru isman wahidan. Bila kata huruf kena ingat tadi kalimatun dalla ala ma'na fi ghairiha wa lam yaqtarin bi ahadil azmina as-salasa. Dia ialah huruf yang tajurru, yang menyebabkan dia amin. Yang kita abang dia amin. Amal dia apa? Amal dia ialah al-jar. Dia menyebabkan kalimah, menyebabkan isim kan, kalimatun dalla ala ma'na fi nafsiha wa lam yaqtarin bi ahadil azmina salasah tu menyebabkan isim satu saja, isman wahidan, dihukumkan sebagai marfu'. Hurufun tajurru isman wahidan faqat tusamma hurufal jarri wa hurufal idafati wa hiya 20. Pertama dia ialah amil lafzi, kemudian dia sama'i. Daripada sama'i itu kategori dia yang pertama ialah dia ialah huruf yang mana dia menjarkan satu isim sahaja, dinamakan tusamma hurufal jarri. Imam Radiyuddin Syarihul Kafiyah, pensyarah kitab Kafiyah, dia kata sebab apa huruf jar panggil, sebab apa dinamakan huruful jar sebagai huruf jar, sebab apa ba tu dikatakan huruf jar, sebab ialah qaul yang paling kuat, wal azharu innahu qila laha huruful jarri li'annaha ta'malu i'rabal jar. Dia menyebabkan huruf yang menjadi sebab, hurufun hiya sababun li jarril asma, hurufun hiya sababun li jarril asma.
Huruful jar maksud dia ialah hurufun ya sababun dijarril asma'. Huruf yang menyebabkan isim setelahnya menjadi majrur. Kemudian masalah huruful idhafah. Lalu kita ada jumpa huruf jar ataupun pendapat Kufah kata huruful khafdi, kan? Huruful khafdi. Ni apa dia idhafah pula? Kan? Satu lagi huruful khafdi. Khafat. Ingat jar Basrah. Khafat Kufah. Nah, dia dalam nahwu ni dia ada dua school of thought, dua mazhab. Kata aku belajar fiqh pun mazhab Syafi'i tak habis-habis lagi. Syafi'i yang jadi 3 tak habis. Ni nahwu pula dah pening kepala dah. Belajar pun satu bagus dah. Ada pula satu dia Madrasatul Basrah, satu dia Madrasatul Kufah. Al-Basriyun wal Kufiyun. Yang kedua dipanggil sebagai huruful idhafah. Idhafah apa dia pula? Seluruh idhafah ni mudhafu ilaih. Apa dia? Huruf idhafah dia kata Ibnul Hajib mentakrifkan huruf ja ialah ma wudi'a lil ifda'i bi fi'lin aw shibhihi aw ma'nahu ila ma yali. Huruf idhafah ni mudahnya kata hubung. Jadi dalam ni menyebabkan kita kembali kepada satu lagi masalah yang mana dia sebenarnya ialah dibincangkan dalam ilmu sharaf. Fa'il ni dia ada dua. Yang pertama ialah fa'lun lazimun. Yang kedua dia ialah buhlah alif lam sana sebut lagi. Al-fa'lu al-muta'addi. Mudah-mudah kata fa'il lazim ni fa'il yang tak ada maf'ul bih. Setengah dalam syarah Talkhisul Asas ulama kata nak beza fi'il lazim dengan fi'il muta'addi ni tengok. Kalau fi'il lazim ni dia menggunakan seluruh anggota badan. Bila kita berdiri, satu badan diri. Bila kita apa lagi lah. Tak boleh nak fikir lah. Bila kita duduk jalasa, satu badan duduk. Fi'il lazim ni fi'il yang melibatkan satu badan. Tapi fi'il muta'addi ni pula ialah fi'il yang ada maf'ulun bih. Fi'il yang menggunakan satu saja juzuk badan. Bila kita ra'aitu, saya melihat apa? Saya melihat taliban. Saya telah melihat seorang pelajar. Melibatkan satu je. Janganlah literal sangat duk betul benda kata satu mata ada dua, jangan pening macam tulah. Benda mudah je. Jadi fi'il muta'addi ni melibatkan satu huruf, satu anggota badannya. Kalau pukul, tumbuk misalnya guna satu tangan je. Lainlah kalau dia masuk MMA, dia main banyak tu, jangan ceritalah lebih-lebihnya tu. Jadi mudahnya ialah fi'il lazim ialah sebab itulah ulama kata dobit yang diberikan oleh yang dihikayatkan dalam Talkhisul Asas tu tak apa tepat. Jadi mudah nak faham ialah fi'il lazim ialah fi'il yang mana tiada maf'ulun bih, jaa zaidun, qama amrun. Dan fi'il muta'addi ialah fi'il yang ada maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni apa dia? Maf'ulun bih ialah objek yang terkena perbuatan. Bila kita lihat objek yang berkait dengan lihat tu ialah contoh ra'aitu arhaman. Saya tengok arham pakai baju tasin PowerPoint. Jadi arham tu dia berkait dengan perbuatan lihat. Kalau daraba zaidun amran, bila pukul mesti ada yang dipukul. Jadi yang terkena pukul tu dikira sebagai maf'ulun bih. Dia ada satu cerita lah dia. Ini hujung-hujung kan kita amrun, kita panggil Amar ni. Wow ni buat apa? Kemudian bila kata nama Daud, kita baca Daud. Wow, mana wow hilang? Jadi ada satu cerita lah zaman dulu ni. Datuk orang raja ni, dia panggil lah ulama' nahwu. Tolong habaq sat kat saya. Pasal apa Zaid dak kerja buku amal je. Awak dalam kitab daraba Zaidun amrun.
Dia panggil ulama nahwu hak kemas-kemas. Pakat pi lah, aku lah paling kemas. Pi kena tanya soalan tu tak boleh jawab. Raja tu bunuh terus, hang kata kemas. Yang ambil lah makan hang mampu terus. Mailah satu orang ulama ni. Dia kata, tuanku cuba perhati tengok. Daud tu sepatutnya ada satu lagi waw. Tapi daripada segi tulisan ada satu je. Sebenarnya Amar tadi, Amru tu, dia rembat, dia balas waw dekat Daud tu. Dia pergi bubuh kat nama dia. Pasal itulah Zaid punya marah, dia duk piligan, dia duk pukul Amar tu lah pasal tak bagi-bagi balik waw kat Daud tu. Lepas tu raja tu pun berpuas hati, dia melepaskan, membebaskan alim nahwu tadi dan memberikan hadiah pada dia. Sekadar selingan lah. Kemudiannya daripada segi yang orang kata apa, metafiziknya, ada setengah ulama Saudi dia kata, apa je tak habis daraba Zaidun Amran, dia guna Zaid. Di sebalik perkataan Zaid tu mai daripada az-ziyadah. Jadi ulama-ulama yang zaman dulu menggunakan contoh Zaid ni di sebalik dia secara metafiziknya, mengharapkan secara optimis, tafaulan, mengharapkan supaya bila kita guna Zaid ni keberkatan bertambah-tambah, kefahaman bertambah-tambah, sebab Zaid minaz ziyadah kan. Daripada perkataan ziyadah itulah di berlaku istiqaq, keluarlah nama Zaid. Nah, di sebalik itulah ada, sebab itulah janganlah kita mudah-mudah untuk mengingkarkan perbuatan orang yang lampau. Cerita dia kembali balik kepada huruful idhafah. Cerita dia ialah fi'il muta'addi ni. Fi'il muta'addi ni dia punya struktur dia mudah. Daraba Zaidun Amran. Fa'il maf'ulun bih. Jadi kalau fa'il lazim ni, dia nak hubungkan makna fa'il, dia nak hubungkan makna fa'il dengan isim lepas dia, macam mana? Macam mana marah tu saya telah lalu, tapi nak abad kata fa'il ni ada kaitan, ada keterlibatan hubungan dengan Zaid. Sebab apa? Macam mana nak buat? Daripada situlah huruf ni, huruf jar ni disebut sebagai huruful idhafah. Al-idhafah ay tudifu af'al. Al-ifda', kan? Ifda' ni maknanya apa? Huruf yang menghubungkan makna fa'il kepada perkara yang setelahnya. Sebab itulah Imam Ibnul Hajib mengatakan huruful jar ialah harf ma wudi'a lil ifda'i bi fi'lin au shibuhu au maknahu ila ma yali. Kata yang menghubungkan fa'il ataupun shibih fa'il ataupun makna fa'il dengan perkara yang setelahnya. Jadi disebut sebagai huruf idhafah ialah supaya huruf ni menjadi penghubung ataupun setengah istilah panggil silah. Marra silah dengan ba, marra silah dengan tu ialah kata penghubung, kata yang menghubungkan makna fa'il dengan perkara yang setelahnya seperti isim. Wahya ishruna. Selalu kita belajar huruf khafat ada 7 ya, tapi dia bab ada 20. Dia bab 20. Yang mana salah setiap satu daripada 20 ni, bila dia ada isim lepas dia, confirm lah isim tu akan majrur. Amal dia hanyalah macam ni tadilah. Kita tahu marra tu ni ialah asal dia ialah marra. Ni asal dia ialah ana. Marra ni ialah amil. Amil ni dia tak apa. Amil ni dia boleh jadi ada banyak amal. Tapi di sini marra menyebabkan ta tu fi mahalli raf'in, menyebabkan ta tu duduk pada tempat rafa'. Ataupun kita bagi contohnya, marra amrun bi zaidin. Amrun tu dia terkena rafa', dia ialah ma'mul. Contoh marra amrun bi zaidin. Marra fa'il. Fa'il dia ialah amil. Ma'mul dia mana? Amrun. Amrun dia ialah ma'mul. Amal dia apa? Marra menyebabkan amrun marfu'.
Kemudian ba pula, ba kita kata ba ialah amil. Dia ialah amil, amil yang lafzi. Lafzi tak? Lafzi lah sebab kita boleh sebut dia ba. Tapi dia sama'i. Orang Arab beritahu. Okey, huruf ba menjakan satu je isim lepas dia. Satu isim dia lepas tu. Okey, ba juga amil. Zaid ma'mul. Amal dia apa? Apa amal dia? Amal dia ialah jar. Nah, situ orang kata apa? Aplikasi amil amal ma'mul. Aplikasi amil amal ma'mul. Jadi antara makna huruf ba al-awwalu al-ba. Amil lafzi sama'i yang pertama ialah huruf ba. Nahwu amantu billah. Amantu billah. Kemudian contoh yang diberikan tu, jadi ba ni dia ada makna. Orang kata pasal apa? Ulama suka mula dengan huruf ba. Ba ni ada lebih kurang 20 makna. Ada lebih kurang 20 makna. Yang pertama dia ialah ilsaq. Ilsaq ni ada hakiki. Wah, pening lah, hakiki lah. Majazi. Ilsaq ni maknanya menempel secara fizikal. Menempel secara fizikal. Contohnya bila kita kata kawan tu dia ada penyakit sesama. Dan sesama tu memang ada pada dia. Ada pada diri dia. Seorang tu pakai kopiah. Jadi kopiah tu menempel. Sebab tu al-lusuq. Tu dijemah bagi stiker. Stiker tu kan melekat. Dia menempel secara hakiki. Jadi perkataan maratu bi Zaidin, ba tu orang bagi tahu, ba tu makna dia al-ilsaq. Jadi nak kata ba tu hakiki ke majazi, kita kena faham dulu. Hakiki tu apa? Hakiki tu ialah memang benar-benar berlakunya penempelan. Contohnya maratu bi Zaidin. Lalu orang terjemah, saya telah lalu dengan Zaid. Apa dia lalu weh? Hang lalu dengan Zaid gamak. Bukan yang tu. Maratu bi Zaidin makna dia ialah ilsaq. Jadi saya pertama kalau hakiki, ilsaq hakiki dia macam ni. Contoh dia pergi jalan dengan Zaid, dia pegang bau. Jadi bila tangan dia tu bergandengan dengan Zaid tu, itulah ilsaq hakiki. Dia memang menempel dan bersentuh, bertuh dan bertepuh. Banyak dah tu logat yang dah digunakan tu dengan Zaid. Tapi kalau lah dia nak kata ilsaq al-majazi, maratu bi Zaidin, saya berjalan bi makanin yaqrubu min Zaidin, saya telah lalu berdekatan dengan Zaid. Kalau kita tengok daripada jauh tu, kita tengok seolah-olah dia menempel. Nampak dekat dia tu seolah-olah dikatakan menempel. Di situ dikatakan majazi. Contoh ada lagi. Dia ada banyak contoh lagi. Kita mau gerak. Contohnya lagi itulah akal tu bil milaqah. Yang pertama tadi al-ilsaq. Ilsaq hakiki. Tapi masalah yang dia bagi contoh tu, hilanglah kita. Amantu billahi ta'ala. Saya beriman dengan Allah Ta'ala. Iman yang maknanya tasdik, membenarkan dalam hati, dan kita ikat menjadi simpulan. Nah, tu kena faham sebab kita nampak macam mana berlaku ilsaq majazi dalam ayat amantu billahi ta'ala tu. Yalah, tak apalah, mudahlah. Kan kalau orang tanya kita terjemah, malah kita kata saya beriman dengan Allah Ta'ala. Dengan tu apa dia? Lalu kata dengan tu bukan makna bersama. Bukan. Maksud dia amantu billah. Amantu imanan mulsaqan wa muta'allaqan billahi ta'ala. Saya membenarkan Allah Ta'ala, saya gantungkan kepercayaan saya tu dan benarkan saya dengan Allah Ta'ala. Itu ilsaq majazi. Kalau ilsaq hakiki tu macam tadi.
Wa bihi la ub'atsan. Wa bihi tu ba tu ba'ul qasam. Ba tu ba'ul qasam. Dan dengan demi Allah, demi Allah, demi sesungguhnya, demi Allah, demi sesungguhnya aku akan benar-benar dibangkitkan pada hari kiamat. Ub'atsan tu dia berkata kalimah al-ba'su, kebangkitan semula pada hari kiamat. Dan demi Allah, dalam kitab, dalam ilmu balaghah dia ada masalah ingkari, dia ada masalah ibtidai ingkari. Jadi kalau orang tu kan, kita cakap dengan orang yang tidak percaya kepada kebangkitan semula, kita cakap sekali dah, la ub'as, ataupun ub'as, saya akan dibangkitkan satu hari nanti. Kalau tak percaya kau, kita kata la ub'as, saya memang akan dibangkitkan. Tambah lagi huruf taukid, nun taukid saqilah pula, aku memang benar-benar akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Kalau memang tak percaya kau, itu uslub balaghah lah. Demi Allah, aku memang akan benar-benar dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Itu selingan lah. Jadi fokus dia ialah ba pada kedua-dua tu, dia tidak ada makna. Tapi bila dimasuk, digandingkan dengan lafaz jalalah, dilazimkan dengan amanah dan dhamir tu, dia ada makna irsa' majazi, ta'alluq. Dia ada makna, kalau bihi tu ada makna qasam, makna sumpah. Contoh lagi, balil isti'anah. Balil isti'anah. Contoh lagi makna dia al-isti'anah. Isti'anah ni maksudnya minta tolong. Isti'anah maksudnya lepas daripada ba tu ialah alat yang digunakan untuk menyelesaikan sesuatu perbuatan. Kita akan terjemah, saya telah makan dengan menggunakan sudu. Zahabtu ila Makkah bit-ta'irah. Dan saya telah pergi ke Makkah dengan bantuan, tu isti'anah tu, berkata bantuan tu, dengan bantuan kapal terbang. Tapi kita tak terjemahlah. Bila ayat biasa, saya telah pergi ke Makkah dengan kapal terbang. Tapi bila orang tanya dengan tu, kita boleh jawablah, ba tu lil isti'anah. Contohnya lagi, ba dengan makna muqabalah, pertukaran. Ishtaraitu daran. Biwa. Bi alfi dinar. Saya telah beli satu rumah dengan harga 1000 dinar. Ini akan masuk pada faedah fiqh lah. Dalam faedah fiqh, dia ada rukun jual beli, dia ada al-aqidan. Bai' wa mushtari, penjual dan pembeli. Kemudian dia ada maqul alaih, subjek matter, subjek akad. Satu musman, musman ni barang yang nak dijual beli. Yang kedua ialah saman, harga. Jadi bila kita tengok dalam akad, kita ada huruf ba ni, kita tahu lah. Lepas ba ni ialah saman, yang tak ada ba tu ialah musman. Jadi yang ni dengan makna al-muqabalah, pertukaran. Ishtara itu pertukaran jual belilah. Saya beli rumah, satu rumah dengan harga, ditukarkan dengan harga 1000 dinar. Ada lagi, ba makna dia at-ta'diyah. Zahabtu bi Zaidin. Ta'diyah ni maknanya an-naqlu. An-naqlu. Apa dia naqlu? Berpindah daripada dia ialah zahaba ni ialah fi'il madhi. Fi'il madhi ialah betul dia fi'il madhi. Dia ialah fi'il lazim. Tapi kita nak beri makna fi'il, dia jadikan dia sebagai fi'il muta'addi, kita bubuh huruf ba. Ba ni li ta'diyah maknanya menukar fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Jadi maksud zahabtu bi Zaidin ialah azhabtuhu. Saya telah hilangkan dia. Hilangkan macam mana? Bunuh ke apa?
kan? Macam sama. Selain daripada kita belajar dalam sulasi mazid, kita tambah alif tu, kita tambah hamzah ta'diyah tu. Kadang-kadang bila kita guna huruf ba pun boleh untuk merubah makna fi'il lazim menjadi makna fi'il muta'addi. Apa lagi? Contoh yang lain. Ba ni dia ada makna banyak ni. Kita bagi yang penting-penting. Contohnya lagi, makna zarfiyah. Makna zarfiyah ni makna padalah di dalam. Walaqad nasarakumullahu bi Badr. Dan demi sesungguhnya Allah Ta'ala telah menolong kalian, menurunkan bantuan ketika di Badar. Dalam peperangan Badar, Allah Ta'ala turunkan bantuan. Jadi kadang-kadang ba dengan makna zarfiyah, dengan makna berada pada. Sebab itulah kadang-kadang askantu bi Makkah, saya askantu pada askunu bi Makkah, saya tinggal di Mekah. Kadang-kadang orang guna fi, kadang-kadang orang guna ba. Zarfiyah makna pada ataupun berada pada di dalam. Contohnya lagi, sababiyah. Fa bi zulmin minal ladina hadu harramna alaihim. Dengan sebab kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kami haramkan ke atas mereka memakan apa yang dahulu dihalalkan. Jadi kadang-kadang ba, janganlah kan. Selalu orang kata ba ni semua sababiah, jangan pandai-pandai. Dia ada makna, kadang-kadang ilsaq, kadang-kadang sababiah dengan makna sebab, kadang-kadang makna ta'diyah, kadang-kadang makna zarfiyah, kadang-kadang makna isti'anah, kadang-kadang makna muqabalah dan lain-lain. Dan ke semua makna tu, bila kita nak tahu maksud dia, kita tengok pada konteks ayat, kita tengok pada perkataan yang digandingkan pada dia. Jadi ulama mengatakan, sebab apa mula-mula ni asyik-asyik balik-balik huruf ba, balik-balik huruf ba. Huruf ba ni pertama dia mempunyai makna yang terbanyak sekali. Yang kedua ialah huruf ba ni satu je. Kat mana-mana pun dia akan tetap jadi huruf. Nak kata dia ni paling, identiti kehurufan dia tu paling teguh, oleh kerana itu dimulakan dengan huruf ba. Tetapi ada setengah ulama menggunakan memulakan dengan huruf min. Min ni makna dia tak wasani min nahwu tubtu min kulli zambin. Ataupun itu ada makna lain. Ataupun makna contohnya zahabtu min Makkah. Zahabtu min Makkah. Makkah ni min sini makna dia alif tidak. Ibtida ni maknanya permulaan. Ibtidaul masafah. Permulaan destinasi. Nah, jadi bila orang tanya, saya telah pergi min Makkah ilal Madinah. Saya telah pergi bermula. Dia tak abang lah. Kita tak terjemah lah. Zabtu min Makkah, saya telah pergi bermula dari Mekah dan berakhir di Madinah. Banyak. Saya telah pergi dari Mekah ke Madinah. Tapi bila orang tanya dari Mekah tu apa dia? Mekah tu ialah permulaan destinasi perjalanan sesuatu tu. Kemudian min ada juga makna dia sababiyah. Tubtu min kulli zambin. Ada juga makna dia apa lagi? Contohnya mutu atau mata rajulun min ju'in. Seorang lelaki telah mati kerana kelaparan. Nah, tapi min ni nanti kita akan ulang balik nanti pertemuan yang akan datang. Cumanya min ni cerita dia, setengah ulama menggunakan huruf min, memulakan huruf min dalam perbahasan huruf jar ni, bahasa amil lafzi sama'i ni, kerana min tu makna dia ibtida. Jadi seolah orang kata
ada munasabah, ada perkaitan. Dah alami mana tidak, kita mulakanlah dia dalam perbahasan huruf jar. Min ila an ala dalam ajrumiyah tu. Jadi itu setakat tu dulu untuk perbincangan minggu ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu yang 2 minggu lagi akan datang, pertemuan yang seterusnya. Yang tu kita akan laju sikit lah, sebab kebanyakannya kita dah cover dah. Orang kata apa, fundamental asas-asas yang penting untuk faham nahwu. Tapi kalau yang belum familiar dengan i'rab kan, rafa', nasab, jar, jazam, bila nak guna untuk isim, bila nak guna untuk fa'il, bila nak guna untuk huruf, yang tu kena belajar di luar lah. Apa alamat rafa', apa alamat nasab, belajar. Kalau paling basic rasa teruk kan, tak pernah belajar dulu asasi pun rasa duk main ML ya. Bolehlah dulu mula nahwu, an-nahwu al-wadih, nahwu wadih. Nahwu wadih tu kalau ada yang jual satu buku tu 20 lebih tu dia dapat satu set terus. Ada yang kalau tak mau tu dia jual satu RM5. Ataupun kalau rasa cerdik, bukanlah rasa cerdik tu hina maknanya, boleh faham cepat, belajar je lah terus al-ajrumiyah, belajar matan dulu. Kata tak ada duit, YouTube banyak yang free, cari saja dan cari yang sesuai untuk kita mudah faham. Tak payahlah cari yang pondok duk syarah sampai 60-80 majlis macam Baba Faisal tu. Hak tu penimpala cari yang boleh dapat gambaran cukup. Barulah itu kita tak sempat lah nak cover. Lagipun untuk yang ada muka-muka yang sama tu kita dah pernah bincang dah dulu dekat dalam qawaid nahwiyah as-sughra wal kubra, jadi kita tak ulang lagi lah. Sebab kita nak meraihkan sama selain daripada hadirin, meraihkan isi kitab kan. Kita dah 2 pertemuan kita baru masuk yang keberapa. Tapi mukadimah-mukadimah yang diterangkan tadi itu pentinglah untuk dapat gambaran berkenaan apa yang kita akan bincang dengan kitab ni. Janda sebarang soalan dipersilakan seminit. Amin Syukri cuba fokus. Muslimah ada soalan? Nanti admin letaklah tarikh-tarikh yang penting-penting tadi tu dalam tapi saya selain syarah awamin, Birgivi ni dia kebanyakannya agak rumit sebab dia bukanlah sebenarnya untuk pemula yang macam level kita dia, tapi tak apalah. Cuma kalau nak tahu makna-makna yang banyak, disarankan cari kitab ni Tashilun Nailil Amani, kita dah pernah sebut minggu lepas, yang dikarang oleh Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Syekh Wan Ahmad Al-Fatani ni orang petani, orang yang ulama prolifik. Kalau ceritakan ni baguslah, lebih mahal sikit lah. Dia dah lebih cantik dan dia ada pertamina. Nah, dalam kitab tu dia akan beritahu lah makna-makna ba yang banyak. Ataupun boleh cari dalam YouTube pun boleh, dalam Google pun boleh. Ataupun itulah satu lagi sahabat baik kita semua, ChatGPT. Berikan pada saya makna-makna huruf ba, keluarlah bersama contoh. Pandailah prompt sendiri. Cuma fundamental dia ialah huruf-huruf jar ni secara default dia, secara asal dia tak ada makna. Kita yang letak makna dia berdasarkan susunan ayat je. Okey, ada soalan? Mau tepu lah. Yang semua muntah banyak-banyak, tapi dah bila kita buat express terpaksa kecap macam tu lah. Tapi kalau contoh lagi nanti bila-bila ada soalan, tulis je dalam grup, kita boleh tulis jawab secara bertulis ataupun secara voice note. Jadi kalau tak ada lagi sebarang soalan, kita tutup dulu majlis kita. Billahi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nazratan wahidah wa yafhamuna ma fihi wa yahmuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna istawda'naka ma 'allamtanahu fardud ilaina ila hajatina wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran, ucapkan kepada sahabat kita, kepada
Terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat yang sanggup setia menunggu sampai penghujung. Belum kita tutup, ada pengumuman bagi yang belum dapat merit, boleh scan merit tadi boleh lihat jadi kat pintu lah. Kemudian merit jangan balik ni tentang bila nak masuk merit nanti ujung perjumpaan kita. Perjumpaan ke-7 baru masuk merit. Jadi kena main sampai habis baru dapat merit. Kerana separuh-separuh ilmu tak dapat, merit tak dapat. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.